Dapat 4 pack hari ni, 1 je ada QR. Hari paling sedih sekali guys, kan? Selalunya at least kalau 4 pack tu dapatlah 1 yang ada QR yang boleh scan. Ini dapat 1 je. Aduh, sedih tu lah. Jom kita scan terus lah. Pack yang ke-26 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Dapat 1 beg. Akhirnya. Hari yang ke berapa tadi? Kelima? 5. Hari yang kelima. Pack yang ke-25. Kan? Walaupun dapat 1 QR, kita dapat 1 beg. Kita nak tunggu handbag Mummy Monster X Christy Ng kita sampai. So korang kena follow aku, kita nak buat unboxing. Tapi sekarang ni dia ada lagi 3 atau 4 bag yang kita belum dapat tau. Nak kena beli lagi ke pack Mummy Monster ni? Cuba korang komen sikit. Okay guys, gerala.